Saya masak. Saya tak suka orang lain masak. Jadi bang, motor ni dah jadi milik saya. Nanti balik saya hantar bang. Yang kita ni dari Muar sampai ke Pagur ni ada apa sekarang ni? Bagus apa? Ni, restoran saya. Patutlah beria ending dekat sini. Saya dah tahu dah saya menang. Ni? Jadi saya belanja makan. Jom makan dulu. Boleh? Tak ada masalah. Ada parking motor saya tepi tu. Ui, berlagak bukan saya ya sekarang. Motor saya. Okay bang, inilah restoran saya. Jadi alang-alang abang dah sampai sini, saya nak ajak abang menggoreng je. Saya memang macam tu. Kalau pergi kedai makan kan, saya masak. Saya tak suka orang lain masak. Ya. Jadi kita masak. Boleh? Jom. Tender kita. Ya. Macam saya besar. So, Cuba angkat dia. Sikit tender. Angkat tengok. Puas hati. Puas hati, kan? Puas hati. Bukan tak nak gaul. Kalau kau gaul, dia akan rasa macam bau tuti. Bau tuti? Ya. So, coating pertama tadi, dia melekat kat tepung. Basah tu. Lepas tu, dia masuk ke double coating, dia akan menjadi bunga. Itu yang jadi rangung-rangung tu. Senang bang, gaul kan? Senang aja. Saya percaya abang boleh buat ni. Lebih baik ni. Ya, kalau saya buat ni meresap ke dalam. 3 days later. Dalam keadaan 3, 2, 1. Apa? Dah siap. Dah siap. Sajalah nak lebih-lebihkan sikit supaya garing kan. Golden lah. Mantap, Pak. Mantap. Ya Allah. So, siapa yang beli chicken tender kita ni bang, dia akan dapat 3 ketul. Ya betul. Dengan harga RM9.90. Murahnya. Dan ada 4 flavor. Boleh pilih salah satu. Kita ada perisa mala, Thai lime, peri-peri dan charcoal. Untuk dia punya sos. Dan yang paling best lagi, bulan ni boleh join Ciki Fly kita. Hadiah untuk bulan 7 ni 2 biji RZ abang Zul. Mantap. Hanya beli chicken tender korang dapat kupon. Betul? Lepas tu kita akan cabut nanti. Siapa menang dia memang bertuah lah dalam dunia. Dalam planet antara planet dunia ni tak ada. Ada. Dekat Marikh, dekat Pluto tak ada. Hanya dekat dunia je ada. Dalam dunia pula ada satu negara je yang paling best. Iaitu Malaysia. Betul ya? Tak ada. Ada tu ada tapi tak biasa. Malaysia. Dalam Malaysia pula ada satu negeri. Iaitu di negeri Johor. Dalam negeri Johor ada satu tempat daerah yang best. Iaitu Muar. Dalam Muar pula kan kat Paguh ni